Let's go Jojo. Hey. Silap. 10 seconds. Oh. Check. Bounce. 7 bounce. Alright. Tak makan tadi ke? Pen aku kat kau. My pen with you. No. Arif dia ambil. Time. Pin. Point approved. Point to Jojo. First point to Jojo. 30 seconds. Arif, kau invite aku punya pen. Buka pintu, dekat pintu. 20 seconds. Aku nak pen aku balik. Tak ada pen aku ambil. 10 seconds. Hit. Time, pin check. Point approved. Switch side. Current score, Jojo 1 and Akil 1 with game time remaining of 8 minutes and 30 seconds. 30 seconds. Begin baik. 20 seconds. Ten seconds. Hit. Okay, hit. Time. Point approved. 2-1. Game time remaining 7 minutes and 30 seconds. 30 seconds. Faiz. Faiz. Okay guys, I'm back. 20 seconds. Okay. Sorry. Dikirakan 10 seconds. pihak management ada sedikit ketirisan daripada jadual. Jadi kita untuk mengelakkan daripada penatnya banyak. Go. Jadi mengelakkan daripada pemain-pemain untuk bertemu kembali di round yang seterusnya. Jadi kita dah berjaya menukarkan jadual untuk memastikan player-player tidak ada back-to-back game. So jadual yang saya dah upload tu ada sedikit adjustment untuk memastikan ini bukan untuk memberikan perjalanan yang lagi mudah kepada pemain-pemain, tidak. Lebih kepada nak memberi ruang kepada player untuk tidak ada back-to-back games. Jadi itu saya serahkan kepada TD terus. Encik Syaril di dalam kemah tent di sana. Jadi dia akan menyusunlah segalanya. Perjalanan player selepas ini saya akan ambil daripada mereka. Alright. Jadi untuk reference, jadual masih boleh digunakan untuk reference, untuk tengok siapa yang akan ni. Tapi siapa yang akan bertemu kembali selepas ni kita tengok balik. Saya akan perlu double confirmkan dengan TD. Dengan Masya Allah. Out di situ nampaknya Akil back to back points.
Betul. Tak man, mungkin pasal Jojo tak pakai tie. Itu sebab dia tengah ketinggalan 2-0. Tapi jangan risau, masih ada peluang. Masa ada banyak lagi untuk Jojo mengejar kembali. Jojo bertemu Akil. Kemudian terpaling baru selepas ini Rafiuddin akan bertemu dengan Bimal. Manakala Hafiz akan bertemu dengan Azril Along. Manakala Buyu jadi Buyo akan bertemu dengan Fazril. Tak cakap dah susun semula, tapi kalau tahu aku main je saja sampai tak ada. Dah susun habis dah. Penat aku berlari turun bawah. Jadi ini kita kira pertemuan di antara dua pasukan. Oh bukan, tidak. Oh, hit di situ. Jojo berjaya cuba mendapatkan poin. Dapat poin yang pertama daripada Jojo, 1 sama. 2-1. Didahului dengan Akil. Point approved. 30 second. 4-2 Akil mendahului, hanya lagi 1 mata. 20 seconds. Adakah Jojo akan pulang dengan tangan kosong ataupun dia akan membuat comeback dengan Akil? And second on the clock. Hit. Time. Point Jojo. Point Jojo. 30 seconds. Current score now is 4-3. 4-3. 20 seconds. 20 seconds. Jojo cuba mengejar. Jojo bertemu Ezra. Jojo Ezra. Itu nama dia lah apa? Kau dah lah tak datang. Okey, seterusnya kita lihat. Go. Adakah Jojo boleh mendapatkan 4 sama? Cuba untuk kekal di dalam game. Ataupun Jojo akan pulang dengan tangan kosong. Time! Oh, power Jojo. Adakah 4 sama? Marshall check. 4-all. Comeback Israel daripada Jojo Ezra. Comeback Israel guys. Jojo masih tidak mahu menyerah kalah. 20 seconds. Jojo masih mencuba. Adakah Jojo akan memenangi set di antara dia dengan Akil? 10 seconds. 10 seconds. Kedua-dua pemain sudah mula kepenatan. Kita lihat 22 mata memandang. Welcome Alan, siapakah yang akan memenangi set ini? Dan seterusnya menghantar pulang pemain yang akan kalah. Adakah Jojo? Adakah Akil? Oh! Nampaknya. Touch game dulu, sebelum touch kawan, touch game dulu. Jadi nampak gayanya Jojo. Adakah clean? Clean. Point approved. What a comeback. Jojo boleh pergi jumpa medik. Ambil oksigen.